الحمد لله القائل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita memanfaatkan baki-baki terakhir Ramadan yang tinggal dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengekalkan semangat urut Ramadan dengan melipat gandakan amalan-amalan kita. Dengar dengan tekun khutbah yang akan disampaikan. Janganlah kita mensia-siakan pada Jumaat kita pada hari ini. Mudah-mudahan khutbah yang akan kita dengari pada hari ini mendapat banyak manfaat untuk kita bawa pulang selepas ini. Khatib mengajak sidang Jumaat sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk Tangisan Mukmin di Akhir Ramadan. Ramadan adalah tetamu agung yang hadir membawa 1000 keberkatan. Kedatangan yang menghidupkan jiwa orang-orang yang beriman, membuka pintu-pintu kebaikan dan melipat gandakan pahala amalan. Namun, hakikat yang perlu kita terima bulan yang mulia ini kini sedang menuju ke penghujungnya. Bagi seseorang hamba yang beriman, saat-saat akhir Ramadan bukanlah detik yang biasa. Bahkan ia mengundang rasa sebab dan pilu, kerana perpisahan ini syarat dengan makna dan pengajaran. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat hamba-hamba pilihannya menerusi ayat 90 surah Al-Anbiya yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang antara maksudnya, maka kami kabulkan permohonannya dan kami kurniakan kepadanya anaknya Yahya, dan kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul untuk melahirkan anak baginya. Kami limpahkan berbagai ihsan kepada rasul-rasul itu ialah kerana sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan, serta gerun takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami. Ayat ini menjelaskan bahawa orang yang beriman sentiasa hidup dalam keseimbangan antara harapan dan ketakutan, disertai hati yang tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa yang menangis di akhir Ramadan. Persoalannya, mengapakah setiap mukmin perlu menangisi pemanggilan Ramadan? Yang pertama, mukmin menangisi pemanggilan Ramadan kerana bakal kehilangan peluang dan keutamaan yang sangat besar. Ramadan bukan sekadar bulan beribadah, bahkan ia adalah madrasah rohani yang mendidik jiwa. Dalam bulan inilah pintu-pintu langit dibuka, syaitan-syaitan dibelenggu dan nafsu dilatih untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kali ini dibaca dengan lebih tekun, doa dipanjatkan dengan penuh pengharapan, dan sedekah digandakan dengan keikhlasan. Apabila suasana ini semakin berlalu, hati yang hidup pasti merasai kehilangan. Yang kedua, mukmin menangisi pemanggilan Ramadan kerana bimbang keadaan iman dan persekitaran selepasnya. Ramadan membentuk suasana yang terbaik untuk melakukan ketaatan. Masjid hidup dengan solat berjamaah, malamnya diterangi dengan qiyamul lail dan bacaan-bacaan Al-Quran Al-Karim, serta lidah lebih terjaga daripada dosa.
Soalannya, mampukah kita mengekalkan semua ini setelah Ramadan pergi? Kebimbangan inilah yang membuatkan hati orang yang beriman menjadi resah dan akhirnya meniteskan air mata. Ketiga, mukmin menangis kerana Ramadan adalah peluang besar keampunan dan pembebasan daripada api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar, baginda Nabi SAW menyebut amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Baginda Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, apabila kau menaiki mimbar, kau telah berkata amin, amin, amin. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril AS telah datang kepada aku. Lalu dia, yakni Jibril, berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad, amin. Maka aku katakan amin. Kini peluang keampunan itu semakin hampir pergi. Bagaimana mungkin hati tidak berasa pilu apabila pintu rahmat yang luas sedang perlahan-lahan tertutup. Yang keempat, mukmin menangis kerana takut amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu, para as-salafus salih lebih banyak berdoa agar amalan mereka diterima berbanding berdoa agar diberi banyak amalan. Mereka beribadah dengan bersungguh-sungguh, namun hati tetap gemetar. Kita juga perlu bermuhasabah. Adakah puasa kita diterima oleh Allah atau sekadar menahan lapar dan dahaga? Adakah solat dan bacaan Al-Quran kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hanya menjadi rutin tanpa penghayatan? Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Ramadan adalah anugerah yang mendidik kita menuju ketakwaan. Maka perpisahan dengannya adalah saat terbaik untuk bermuhasabah. Hari-hari terakhir Ramadan juga sepatutnya menjadikan kita lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah doa terbaik di penghujung Ramadan? Lalu baginda Nabi SAW mengajarkan bacaan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang bermaksud, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan amat suka akan keampunan, maka berikanlah keampunan kepadaku. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menetapkan 3 azam yang lahir daripada kesedaran dan keinsafan. Pertama, memperkukuhkan solat 5 waktu serta melazimi bacaan Al-Quranul Karim, bukan sekadar sebagai rutin ibadah, tetapi sebagai tanda ketundukan dan hubungan yang terus berpelihara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selepas Ramadan ini berlalu. Kedua, menjaga lisan dan tingkah laku, termasuk di alam maya, agar setiap tutur kata dan perkongsian menjadi sumber kebaikan, bukan sebab perpecahan dan dosa yang akhirnya merosakkan hati. Dan yang ketiga, memperbanyakkan sedekah dan kebajikan sebagai bukti bahawa hati yang disentuh Ramadan tidak menjadi keras kembali, tetapi terus hidup dengan rasa ihsan dan keprihatinan terhadap sesama insan. Sesungguhnya tangisan mukmin di akhir Ramadan bukanlah tanda kelemahan jiwa, tetapi cerminan hati yang cerminan hati yang sedar akan tanggungjawabnya, takut kehilangan rahmat dan rindukan kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perpisahan dengan Ramadan ini tidak mengakhiri kebaikan, sebaliknya menandakan permulaan kehidupan yang lebih taat, lebih tenang dan lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Kahfi ayat 110 yang antara maksudnya, oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhan.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. وانصر Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Ustaz yang di-Pertuan Negeri Melaka, dan yang amat berbahagia Tuan Datuk Bila Dr. Haji Asmah binti Abdul Rahman. Ya Allah, punyakanlah perlindungan yang berpanjangan pada institusi beraja sebagai tonggak yang meninggikan agama Islam di negara ini. Ya Sattar Ya Alim, punyakanlah rahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikanlah rakyat bersatu padu dan ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungilah kami dari perpecahan dan fitnah-mafitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya daripada bencana, bahaya, penyalahgunaan dadah dan wabak penyakit. Ya Allah, lihatkanlah akidah kami semua yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah dan zakat dan wakaf, serta berkatkanlah rezeki dan harta kami. Allahumma dafa'anna al-bala wal-qala wal-waba wal-riba wal-zalazil wal-mihan wal-su'al fitan ma dharamha wa ma batan an baladina hadha khassa وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين